Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpahnya kita berpeluang dipertemukan bersama-sama di Majlis Ramadan Madani Yapim 2026. Dan ini merupakan program tahunan Yapim supaya kita bersama menyasarkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan daripada sumbangan infak Yapim. Program Madani Yapim 2026 di peringkat Negeri Selangor ini merupakan satu inisiatif murni oleh Yapim yang telah berkolaborasi bersama Universiti Putra Malaysia. UPM amat berbesar hati dan berbangga menjadi rakan strategik bagi menjayakan program penuh signifikan ini. Kerjasama strategik ini bukan sahaja memperkukuh hubungan antara institusi pendidikan tinggi dan agensi amanah masyarakat, malah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkasa kebajikan komuniti, khususnya golongan B40, anak-anak yatim serta kelompok yang memerlukan perhatian berterusan. Saya juga turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penyumbang tabung amanah Yapim yang menjadi tulang belakang kepada pelaksanaan program-program kebajikan seperti ini. Tanpa sokongan dan sumbangan yang berterusan, sudah tentu usaha mulia ini sukar untuk direalisasikan. Semoga lebih ramai pihak berkemampuan akan terus tampil menyumbang secara konsisten agar manfaat dapat diperluas kepada lebih ramai penerima termasuk dalam kalangan mahasiswa yang memerlukan.